Bila keluar air tu, Siti Hajar tengok ni, air ni dia takut air tu habis. Dia kepunglah air tu. Dia cakap Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam ni, itulah dinamakan air Zam-Zam. Nabi Muhammad cakap, kalaulah Siti Hajar tak kepung air tu, nescaya Jazirah Arab ni akan menjadi lautan. Air Zam-Zam ni tak jadi telaga dah. Jadi bila ada air di kawasan Mekah ni, burung pun start datang nak minum air juga. Bila burung banyak dekat atas ni, ada kabilah dari Bani Jurhum ni, daripada Yaman ni, dia lalu ni, dia tengok ada burung. Lalu dia pergi kat kawasan tu. Dia tengok ada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Lalu dia minta izin kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail ni untuk dia menetap juga di sini. Jadilah perkampungan Mekah ni makin besar, makin besar, makin besar ni. Jadilah perkampungan Mekah ni. Kita dah cerita dah tentang Bani Jurhum ni siapa. Bani Jurhum ni, Jurhum bin Khatan bin Hud alaihissalam. Kan? Anak keturunan Nabi Hud alaihissalam ni yang pergi menjadi bangsa Arab ni. Nabi Ismail ni datang daripada Palestin ni. Kan? Ayah dia sebelum ni datang daripada Babylon ke Palestin dan Nabi Ismail lahir di Palestin ni, baru dia datang ke sini. Nabi Ismail ni bukan Nabi Arab tapi berkahwin dengan orang Arab ni, lahirlah keturunan bangsa Arab ni. Sampailah bangsa Quraisy dan sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi membesarlah Nabi Ismail ni di Mekah. Dia bergaul dengan Bani Jurhum ni, bangsa Arab ni. Lalu Nabi Ismail lah paling bagus sekali bahasa Arab dia. Nabi Ibrahim ni di Palestin ni, dia rindu kepada anak dia ni. Dah berapa lama tak jumpa anak dia ni. Jadi dia pergilah ke Mekah untuk jumpa anak dia ni. Bila dia pergi ke Mekah ni, jumpa anak dia semua ni, dia berada di Mekah ni, dia pun bermimpi pula. Dah lama tak jumpa anak dia. Lepas tu, jumpa je, bermimpi, dia sembelih anak dia. Sebab mimpi para Nabi ni wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim panggil Nabi Ismail ni, dia cakap, wahai anakku, semalam aku bermimpi aku menyembelih kamu. Apa pendapat kamu tentang mimpi aku ni? Tengok macam mana daripada ayah yang hebat ni, dan mak yang hebat ni lahir anak yang hebat juga. Kita nak kena sembelih ni. Tapi apa jawapan Nabi Ismail alaihissalam ni kepada ayah dia? Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah ni. Jangan tunggu-tunggu. InsyaAllah kau mendapati aku di kalangan orang yang bersabar. Hebat tak hebat Nabi Ismail ni? Anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ni, moyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga ini sangat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Peristiwa ni Allah buat seluruh umat manusia ni akan kenang peristiwa ni sampai hari kiamat. Jadi buatlah persediaan untuk sembelih Nabi Ismail alaihissalam ni. Nabi Ibrahim ni dia asah pisau dia ni supaya tajam. Dia bawalah Nabi Ismail